Trip Candat. Kapten Idin Ubizul bercata. Semuanya datang dengan harapan. Tapi siapalah kita yang nak menentukan? Aku sendiri tak berani nak janji. Tepuk dada, tanya diri sendiri, baru hadirkan diri. Pegang dekat tu, pegang kat candat ni. Tangan ni lepas, ayah pegang tu. Balik kan. Pergi kat sini. Pegang candat. Pegang candat. Macam ni lah. Pegang tengah badan. Balik kan. Mata dia naik ke atas. Ayah pegang tu. Mata dia naik ke atas. Macam ni. Yang baju merah ni Afiq. Dia kata dia first time mencandat. Katanya lah. Main candat tak nak bottom tu tak tahulah. Yang tu Adam bakal pergi bottom tak lama lagi. Ini Cik Lan. Aku rasa tak perlu lagi diperkenalkan. Yang belakang tu Kimi. Lama menghilang, baru sekarang nak muncul. Tengoklah, bukan main happy dia. Hampir-hampir juga tumbang malam tu. Ini Naim. Aku panggil dia Raja Kolam. Lepas dia jumpa teknik mencandat, sotong semua pergi kat dia. Man of the match lah malam tu. Ini pula Syami, orang baru yang join tahun ni. Mincu on, sekejap. Tolong Alif dulu lah. Tolong berbulu lah. Saya tolong berbulu. Kejap. Alamak jatuh lah. Ya. Bagong lah. Bagong. Ya, mantap eh. Mantap eh. Alhamdulillah, ini tenggiri kedua. Terima kasih Abang Long tolong kami tarik. Dan itu pula pengalaman pertama aku mencandat. Syukur sangat-sangat di awal petang pertama sotong frenzy. Terubat gak rindu rasa nak tarik sotong. Harap korang pun sama-sama happy. Ada mana-mana. Tahun ni dia ajak adik dia join, Syami. Yang penting muka ada senyum. Angin padu, arus peluru. Tapi ada juga sotong yang ambil. Lo sotong. Tahun ni paling banyak mancing dengan Cik Lan. Harap Cik Lan okey Harap Cik Lan tak serik. Afiq tak serik. Senang kata, semua tak serik. Kalau korang serik, aku nak mancing dengan siapa lagi? Tak apa, aku tahu korang penat tarik sotong. Biar aku sediakan makanan.